pakai lagi kereta EV, kan bil elektrik dah naik. Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. This video is highly requested. So a few months back, I did a video yang menceritakan berapa banyak I punya bil elektrik naik lepas pakai kereta EV. So I did a comparison antara sebelum dengan selepas, and memang dia naik. And now we have an update. Tahun lepas 2025, masa time tu baru lagi implement yang TOU, Scheme TOU. There are certain hours of the day where dia punya tarif lagi tinggi, and ada certain times yang tarif dia lagi rendah. So kita orang risau as someone yang guna kereta EV, charge dekat rumah, and pula I seseorang yang work at home. So memang time yang I dekat rumah ialah time yang masa time tu tarif dia tengah tinggi. So dia akan jadi lagi mahal lah. And kalau tarif yang rendah masa time tu waktu malam, usually orang baru balik kerja, masa time malam lah baru kita akan buka aircon, tidur, water heater semua tu. Kalau untuk orang yang bekerja, untung lah kalau nak ambil TOU. Tapi kita orang tak tahu sama ada berbaloi ke tidak nak ambil TOU, pun maybe sama je. So penggunaan kita orang rasa macam tak berapa nak benefit kalau guna TOU. Takut nanti dia akan jadi lagi mahal. So kami test in a few months macam tu, berapa banyak bil elektrik kami, keeping in mind penggunaan kami mungkin berlainan dengan orang-orang lain. So aku tak bayar lagi bil. Okay, fine, tak bayar lagi bil. Okay, untuk bulan Ogos, bil elektrik kami ialah RM431.05. It's quite high. Tapi masa time tu jugalah TOU tengah macam implementing. Masa time tu jugalah the whole tarif, pengiraan tarif semua berbeza. Masa time tu kita orang dah macam start takut dah, macam alamak. Sebelum ni bil elektrik kita orang before pakai EV 100 lebih, selepas pakai EV 300 lebih. Tiba-tiba bila Ogos 2025 431. Okay, tak apa, kita tengok macam mana bulan September pula. September bil elektrik kami adalah RM353.15. Turun. Okay, fine, tak apa, kita parti lagi. Untuk bulan Oktober pula RM301.70. Turun lagi. Not bad. And then so masa bulan November dia naik sikit, tetapi tak banyak. Dia naik RM314.80. And then December dia jadi RM240.60. Dia macam lagi kurang lagi daripada sebelum ni tau. Macam dulu masa sebelum perubahan tarif ni, kita orang punya bil dia naik sampai RM300. Itu pun I dah macam cuba untuk fikir positif. Sebab okay fine, bil elektrik naik, tetapi you know what, maybe I save in terms of duit petrol. Sebab kalau tidak dulu, kalau I pakai kereta petrol, I seorang sahaja naik kereta, seminggu tu mungkinlah RM60. So kalau sebulan tu dah RM240-300 untuk I seorang. So kalau campur dengan husband, dia akan bertambah lah. So kali ni I spend on petrol. Kita orang masih ada kereta petrol lagi yang kita orang still akan guna macam untuk kawasan dekat. Mungkinlah dalam RM50 sebulan. Mungkin. Sometimes it could be like RM50 dalam masa 2 bulan sebab jarang pakai. So macam pros and cons. Alright, so latest. This is latest untuk bulan January, which means untuk December punya penggunaan lah. RM209.85. Wow. Tetapi masa bulan December last year, memang kami jarang dekat rumah. Masa time tu kami ada holiday. So kami tak dekat rumah for about a week or so macam tu. So tak adalah kami charge, tak adalah kami guna elektrik dekat rumah. Tetapi you know what? Apa yang kami realise ialah nampak macam makin sikit. Macam range dia lepas pakai kereta EV ialah around RM300 macam tu untuk dia punya bill. Which to me I think is like okay. Tetapi ada dua benda yang kami ubah untuk tahun lepas. And that is kami tukar washing machine kepada yang energy efficient. And also kami tukar water heater kepada yang energy efficient. Aircon semua pakai yang inverter. And then peti ais pun kami pakai yang inverter. So I don't know whether or not benda tu yang membantu juga kami punya bil elektrik taklah terlalu over sangat menakutkan. Sebab sejujurnya masa time first nak pakai kereta EV ni, macam tu fikir juga macam mana elektrik bil nak charge dekat rumah. Sebab kita charge dekat rumah, benda tu pakai current, benda tu macam confirm lah bil elektrik akan lagi-lagi naik. My mind macam fikir lah 500, 400. I dah fikir sampai tahap macam tu. Tetapi kalau 300, and then plus I ada dengar juga kawan-kawan I yang mana-mana yang tak pakai kereta EV pun, bil elektrik dia orang range yang sama macam kita orang yang sekarang, which is 300. And diorang tak pakai kereta EV. So I mean, mungkin there are certain things yang kami buat yang energy efficient tu yang membantu offset sikit sebanyak. And plus kami pun charge kereta maybe lah seminggu atau 2 minggu sekali, bukan hari-hari.
Mungkin kami charge masa time battery tu dah drop down to 40%, 50% macam tu, baru akan charge. Itu pun tak lama lah nak charge. Kami akan biar for about 6-7 hours macam tu. Masa time hantar anak, lepas tu balik, by the time nak ambil anak, dia dah full. Macam tu je lah kami akan charge. Plus kami, dia punya wattage yang kami pilih tu pun tak tinggi. So kalau kami pilih wattage yang tak tinggi, yang macam kalau tidak kan dia 6 kilowatt, 6 to 7 kilowatt macam tu. So mungkin kami akan turunkan sikit kepada 3, which is akan masa yang lagi lama, tapi mungkin penggunaan dia tu kurang sikit. Or I don't know, kami pun masih try and error juga. We'll see whichever yang suits us. Tapi for now, I think it is quite okay. So bila nak compare antara bil elektrik plus dengan petrol, banyak benda yang kami find to be banyak pros lah daripada cons bila pakai kereta EV untuk kami personally. Tapi of course, apa yang I cerita sekarang ni is solely based on pengalaman kami sendiri, lifestyle kami, and we have really adapted to the EV lifestyle. A lot of different changes and we did that we find to be very, very helpful bila pakai kereta EV. And I'm sure some people can agree and some people might not agree. And it's okay. Everybody have their own opinions on that. Apa yang I nak cuba sampaikan sekarang is sometimes ada je orang yang dekat luar sana yang mungkin curious to know the reality of pakai kereta EV. Whether or not it's going to affect kita punya bil elektrik and other things like that. Macam the charging. Those are the things yang selalunya kita akan bermain dalam fikiran kita lah bila kita bercakap tentang kereta elektrik kan. So I hope my videos sedikit sebanyak macam menjadi rujukan untuk korang yang mana-mana yang tengah mencari jawapan ataupun macam trying to explore new things. So I hope it helps. And you know what? And in case lah tiba kalau naik sangat-sangat tinggi lah bil elektrik, in the event lah dia tiba-tiba naik yang shoot up sangat-sangat banyakan, there is always that option to install solar. But that's another story. You never know in the future nanti. So if you guys want to know more about EV ataupun want me to share more, korang boleh comment. And maybe I'll make more videos like this. Just let me know in the comments below and I will see you in the next video. Bye!